Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi telaah buku kita pada hari ini. Bersama saya, Nomarita Khitiah, dan akan mendengar ulasan tentang sebuah buku yang menarik. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Daniel untuk memperkenalkan diri dan buku yang akan ditelaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Hafiz Daniel bin Hamizi. Sekarang saya merupakan seorang pelajar latihan industri di Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Cawangan Pulau Pinang, Kampus Pertam. Dan pada hari ini saya ingin berkongsi buku yang telah saya kaji, yang telah saya baca dan memberi kesan kepada saya, yang bertajuk Tuhan Aku Ingin Hijrah. Buku ini ditulis oleh ustaz yang dikenali ramai di media sosial iaitu Instagram dan TikTok. Nama beliau ialah Ustaz Adnan dan nama penuhnya Ahmad Adnan bin Roslan. Buku ini cetakan pertama adalah pada tahun 2023 dan diterbitkan oleh Sentak Press Sdn Bhd. Dalam genre buku ini adalah motivasi dan pembentukan diri secara Islamik, khususnya dalam bidang kerohanian. Apa yang membuatkan Encik Daniel berminat memilih buku ini untuk ditelaah? Buku ini saya pilih tajuknya sahaja dalam menarik perhatian saya. Tuhan, aku ingin hijrah. Ia seperti doa yang timbul daripada hati seseorang yang ingin berubah ke arah kebaikan. Bagi saya, kita dalam perjalanan kita sepanjang hari, kita mesti ada fasa jatuh dan bangun kita. Kita rasa kita macam kita dah jauh daripada Tuhan, jauh daripada Allah SWT. Yang kita nak kembali, kita nak dekat dengan dia. Tapi kita tak tahu cara yang sebenar, cara yang betulnya. Jadi buku ini boleh digunakan sebagai teman perjalanan kita untuk lebih dekat kepada dia, dekat kepada Allah SWT. Apakah tema utama atau isu penting yang diketengahkan dalam buku ini? Sepanjang saya baca buku ini, saya dapat lihat tema dia adalah perjalanan hijrah diri seseorang itu daripada seseorang yang sering terluka, seorang yang lalai melakukan dosa, kepada seseorang yang lebih baik dan dekatkan diri dia kepada Allah SWT. Boleh Cik Daniel kongsikan sedikit ringkasan jalan cerita atau idea utama buku ini tanpa terlalu banyak spoiler? Boleh? Okay, buku Tuhan Aku Ingin Hijrah ini, dia dibina dengan struktur yang sangat unik. Dia mempunyai 12 bab. Setiap bab tu dia mengikut kalender dalam bulan Islam, iaitu Muharram sampailah Zulhijjah. Jadi dalam setiap bab tu, penulis memilih satu isu dosa atau cabaran rohani yang lazimnya kita hadapi sebagai manusia biasa yang tidak terlepas daripada melakukan dosa. Sebagai contoh, ada bab yang penulis menekankan tentang dosa hati. Seterusnya, ada juga bab yang menekankan dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita seperti tangan dan kaki. Ada juga bab yang menekankan dosa mata kita, sering kita lakukan melihat sesuatu kan. Ada juga bab yang memberi panduan praktikal bagaimana kita memulakan hijrah secara konsisten walaupun perlahan demi perlahan. Jadi setiap bab tu bukan hanya panduan biasa saja, bukan penjelasan biasa seperti novel. Penulis memasukkan puisi yang menyentuh hati juga. Terdapat juga soalan jawab yang ringkas yang membimbing pembaca untuk berasa lebih dekat dan difahami. Jadi format buku ini sangatlah menarik bagi saya. Dia buat kita tak rasa macam baca buku teks, tak buat kita rasa macam baca buku akademik. Dia buat kita rasa macam ada teman yang berbicara bersama. Ada tak bahagian tertentu yang paling beri kesan kepada Encik Daniel? Sepanjang saya baca buku ni, ada satu bab tu yang dia tekankan sebagai dosa hati. Dalam bab tu penulis memberitahu yang kita tak bolehlah sangat membangga-banggakan dengan pinjaman daripada Allah SWT, seperti muka kita yang cantik, yang tampan, anggota badan kita yang nampak sempurna. Kita tak boleh nak selalu dedahkan kepada orang yang bukan mahram kita, yang bukanlah tatapan ajnabi kita. Kita tak boleh nak post dekat media sosial. Lepas tu kita harapkan cantiknya dia, harapkan pujian daripada mereka. So kat situ dia tak bagus lah untuk kita sebenarnya. Jadi bab tu sangatlah memberi kesan kepada saya untuk mengelakkan juga saya daripada berbuat demikian di media saya sendiri.
Bagaimana pula dengan gaya penulisan penulis? Adakah mudah difahami, lebih akademik atau lebih santai? Bagi saya, tulisan daripada Ustaz Adenin sangatlah lebih kepada santai. Dari segi gaya penulisan, Adenin Roslan menggunakan bahasa yang sangat santai yang mudah difahami oleh semua golongan umur. Tak kira muda ataupun tua. Jadi buku ini tak beratlah macam buku akademik. Sebaliknya sangat sesuai untuk dibaca oleh sesiapa saja. Terutama anak muda. Anak muda yang mahu membaca sesuatu yang ringan tetapi memberi kesan yang mendalam kepada mereka. Daripada pembacaan Encik Daniel, apakah mesej atau pengajaran utama yang cuba disampaikan oleh penulis? Sepanjang saya baca, saya dapat pengajarannya adalah hijrah adalah kunci untuk kita menyembuhkan hati kita. So, kadang-kadang kita rasa macam dunia ni banyak ketenangan yang kita dapat cari. Macam kita berbual dengan rakan-rakan, mencari ketenangan dengan rakan-rakan. Tapi kita lupa bahawa dunia ni sementara saja. Jadi, sebenarnya cara yang betul untuk mendekatkan diri, menenangkan diri itu adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita boleh berzikir, kita boleh sembahyang kan. Jadi, kat situ saya dapatlah pengajarannya. Cara yang betul untuk menenangkan diri kita. Jadi, penulis juga ada menekankan bahawa kita perlu membuat perubahan kecil yang slow walaupun perlahan. Tapi tak apa, daripada perubahan yang besar tetapi sangatlah sekejap untuk kita tu berubah tu. Soalan seterusnya, apakah kekuatan utama buku ini berbanding karya lain yang sejenis? Bagi saya, kekuatan buku ini Ustaz Adenin gunakan bulan dalam Islam, Muharram sampailah Zulhijjah sebagai babnya. Jadi susunannya sangat unik bagi saya. Yang kedua, gaya bahasa yang Ustaz Adin gunakan sangatlah santai. Sangat mudah difahami, bukan bahasa akademik yang sering kita baca di buku-buku akademik kan. Yang ketiga, saya nampak Ustaz Adin gunakan puisi, ayat-ayat motivasi dan soalan-soalan ringkas menjawab dan jawapan lah untuk menjawab soalan tersebut. Jadi dia membuatkan pembaca ni rasa tidak bosan dalam membacanya. Jawapannya juga walaupun tidaklah mendalam, namun dia mudah difahami, dapat diterima dengan mudah. Adakah terdapat kelemahan dalam buku ini yang boleh Encik Daniel kongsikan? Dari segi kelemahan, saya melihat ada beberapa sahajalah perkara yang perlu diperbaiki. Jadi buku ni dia ditulis dengan sangat santai, terlalu santai dan ringkas. Jadi pembaca yang mahukan rujukan ilmiah yang lebih mendalam, hukum yang lebih mendalam tidak sesuai lah untuk mereka. Jadi buku ini juga hanya memberikan motivasi dan semangat untuk mereka yang ingin memulakan hijrah. Jadi pembaca yang mungkin berharap lebih banyak contoh realiti semasa atau panduan praktikal yang lebih terperinci untuk setiap cabaran hijrah tu, tak dapat banyaklah daripada buku ni. Namun bagi saya, kelemahan dia tak adalah besar sangat buku ni. Kerana tujuan buku ni hanya untuk menyentuh rasa saja, menyentuh rasa untuk berhijrah saja. Jadi bagi saya tak memberi impak yang besar lah untuk mereka yang ingin dalam sangat tu. Okey, soalan seterusnya. Pada pandangan Encik Daniel, siapakah yang paling sesuai membaca buku ini? Adakah pelajar, orang awam atau profesional tertentu? Pada pandangan saya, buku ini paling sesuai untuk remaja dan anak-anak muda yang mahu berganjak ke arah yang lebih baik lah. Jadi tak salah pun sebenarnya untuk buku ni dibaca oleh semua tontonan, semua orang awam. Boleh saja dibaca untuk semua orang awam. Sebab buku ni boleh menjadi pintu masuk sebelum pembaca melangkah kepada bahan bacaan yang Islamik yang lebih mendalam lagi. Kalau nak dirumuskan dalam satu ayat, apakah nilai atau mesej terpenting yang boleh diambil pada buku ini? Nilai yang saya dapat sepanjang membaca buku ini adalah Allah ni maha penyayang dan maha menerima taubat kita. Kita tidak perlulah tunggu sempurna dahulu untuk memulakan hijrah kita. Kerana Allah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya untuk kita. Jadi hijrah bukan sekadar perubahan luaran kita saja, tapi sebuah perjalanan yang menyembuhkan hati kita. Untuk membaiki diri kita dan mencari ketenangan sejati. Jadi penulis
Ni Ustaz Adenin mengingatkan kita bahawa ujian, kesedihan dan rasa kosong kita adalah cara Allah memanggil kita untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Dia. Jadi saya secara peribadi mendapat banyak manfaat daripada buku ni. Bukan sahaja memberi inspirasi terhadap saya tetapi juga membuat saya fikir semula tentang langkah-langkah yang saya boleh ambil, langkah-langkah kecil dahulu untuk mendekatkan diri saya juga. Saya suka bagaimana buku ni membuatkan saya rasa didengar, saya rasa difahami. Seolah saya tak bersendirian lah untuk memperubah diri saya sendiri. Jika dari skala 1 hingga 10, berapakah rating yang Encik Daniel berikan kepada buku ini dan kenapa? Kalau saya ada peluang nak rating buku ni, saya rasa saya bagi dalam 9/10. Sangat tinggi untuk buku ni. Sebab dia mudah dibaca, bahasanya lembut, seperti tengah berbicara dengan kawan kita sendiri, sahabat kita. Yang paling penting sekali, mesej dia pun mahir hati. Jadi walaupun dia bukan buku panduan yang hukum yang mendalam untuk kita, tapi dia baik untuk mencetus diri kita slow-slowly untuk ke arah kebaikan. Oleh itu saya juga amat mengesyorkan kepada semua pembaca yang mahukan memulakan perjalanan hijrah mereka, mencari motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik, mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Saya yakin mereka baca buku ni, mereka akan dapat sesuatu, mereka akan dapat sesuatu yang baik daripada buku ni. Jadi semoga perkongsian saya ni juga dapat menarik minat mereka yang ingin berhijrah untuk mendapatkan buku Tuhan Aku Ingin Hijrah daripada Ustaz Adenin Roslan kita. Adakah Encik Daniel akan menyarankan buku ini kepada orang lain? Oh, sudah tentu. Saya akan mengesyorkan buku ini kepada semua orang kerana buku ini tak ada target had umur pembaca. Jadi sesiapa saja yang sedang mencari motivasi, mencari maklumat-maklumat berkaitan isu-isu dosa yang sering lazim manusia hadapi sekarang, boleh dapatkan buku ini, boleh baca buku ini. Saya yakin mereka akan dapat sesuatu yang bermakna sepanjang membaca buku yang ditulis oleh Ustaz Adenin Roslan kita. Jadi semoga perkongsian saya ini juga menjadi motivasi kepada kita yang ingin berubah ke arah kebaikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Encik Daniel atas perkongsian yang sangat menarik. Semoga telaah buku ini memberi manfaat dan membuka minat kepada pembaca, kepada kita semua untuk terus membaca. Dengan itu, kita akhiri sesi telaah buku ini. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.